Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad, dalam siri Malaysiaku episod yang ke-38 kali ini. Marilah kita sama-sama berdoa agar negara kita Malaysia sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru saja masuk ke channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan ia dapat membantu saya berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, pendidikan adalah satu sektor yang penting yang dapat memainkan peranan dalam pembangunan dan kelangsungan sesebuah negara. Bagi negara kita Malaysia, melalui pendidikan ini akan lahirlah tenaga kerja mahir, pemimpin berwibawa dan juga masyarakat yang dapat mengukuhkan perpaduan kaum di antara rakyat Malaysia dan memastikan kemajuan dan negara kita berterusan. Jadi perbelanjaan yang besar yang diperuntukkan oleh kerajaan kita kepada sektor pendidikan ini setiap tahun menunjukkan kepentingan sektor ini. Ianya adalah satu pelaburan untuk menjamin kemajuan yang berterusan dan melahirkan modal insan kelas pertama pada masa hadapan. Salah satu komponen yang penting dalam sistem pendidikan di Malaysia ialah pendidikan tinggi. Melalui pendidikan tinggi ini, kita akan dapat melahirkan individu ataupun rakyat yang berilmu pengetahuan tinggi, berkemahiran tinggi dan sedia menyumbang kepada kemajuan masyarakat dan negara. Dalam tahun 2021, menurut Kementerian Pengajian Tinggi, terdapat sebanyak 20 buah universiti awam di Malaysia, 105 college community dan 36 buah politeknik. Sementara di sektor swasta pula terdapat 335 college swasta, 53 universiti swasta tempatan, 37 college universiti swasta dan 10 buah cawangan kampus universiti antarabangsa. Bilangan pelajar yang menuntut di semua institusi pengajian tinggi ini dianggarkan seramai 1.2 juta orang. Persoalannya sekarang ini ialah bagaimanakah prestasi universiti-universiti Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan inilah aspek yang saya ingin kongsikan bersama sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua di dalam video kali ini. Untuk tujuan ini, saya menggunakan QS World University Ranking, iaitu satu sistem ranking universiti global yang diterbitkan setiap tahun oleh sebuah syarikat perunding pendidikan yang berpangkalan di United Kingdom. QS World University Rankings ini adalah merupakan satu sistem penilaian yang paling terkenal dan diiktiraf secara meluas untuk mengukur prestasi universiti di seluruh dunia. Saya paparkan di sini QS World University Rankings tahun 2025 yang baru saja dikeluarkan. Jadi ada beberapa perkara menarik yang dapat kita rumuskan di sini. Yang pertama, kita lihat 5 universiti daripada Malaysia tersenarai di dalam kelompok 10 universiti terbaik di Asia Tenggara. Universiti Malaya terus menjadi peneraju di tangga ketiga dalam ranking ini dan 60 dunia, diikuti dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Putra Malaysia UPM dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Semua universiti ini tergolong di dalam 200 universiti terbaik di dunia. Daripada maklumat yang saya dapat kumpulkan, di mana kelima-lima universiti ini telah menunjukkan prestasi kukuh dari segi penyelidikan dan pembangunan R&D, penglibatan antarabangsa dan juga kualiti akademik yang diakui di peringkat dunia dan mampu bersaing di pentas global. Malah jika kita kembangkan senarai ini kepada top 15, maka kita akan dapat lihat 8 universiti kita, iaitu lebih daripada separuh, berada di top 15
universiti terbaik di Asia Tenggara di dalam tahun 2025 ini. Dan yang lebih membanggakan kita lagi, terdapat ada 2 universiti swasta yang tersenarai di dalam list ini, iaitu Tales University dan UCSI, University College Sedaya International. Saya berpendapat bahawa pencapaian ini adalah satu kejayaan yang membanggakan dan kita tidak boleh ketepikan begitu saja dengan pencapaian ini. Tetapi mungkin sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua akan bertanya, apakah maknanya ranking universiti yang tinggi ini, dan adakah dia mencerminkan kedudukan sistem pendidikan kita sebenarnya? Jadi untuk itu saya ingin membawa perhatian sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua kepada satu kajian yang baru saja dikeluarkan di peringkat antarabangsa yang dikendalikan oleh sebuah badan berpengaruh daripada Amerika Syarikat dipanggil Insider Monkey. Dalam kajian ini dia menggunakan sebahagian besar daripada data-data QS ranking ini untuk menilai dan juga membentuk suatu indeks yang dipanggil Global Education Index ataupun Indeks Pendidikan Global. Mereka telah menggunakan 3 sumber data, iaitu bilangan universiti yang termasuk di dalam senarai QS ranking, yang kedua purata ranking universiti yang teratas, dan yang ketiganya perbelanjaan per kapita kerajaan terhadap pendidikan. Saya cuba paparkan di sini hasil kajian tersebut, di mana dalam tahun 2024 kita dapati sistem pendidikan Malaysia berada di tangga pertama terbaik di peringkat ASEAN dan ke-14 terbaik di peringkat dunia. Jadi dengan kedudukan ke-14 dunia ini, Malaysia adalah satu-satunya negara ASEAN yang termasuk di dalam top 25 negara dunia yang mempunyai sistem pendidikan terbaik. Untuk itu, mari kita lihat lebih detail lagi tentang pencapaian Malaysia ini. Jadi kita dapati bilangan universiti Malaysia yang termasuk dalam QS ranking ialah 19, mengatasi Indonesia 9, Thailand 8, Singapura 4. Kemudian purata ranking universiti Malaysia ialah 478, di tempat kedua di bawah Singapura 252. Sementara itu, Malaysia membelanjakan 3.51% daripada KDNK kita untuk pendidikan berbanding 3.05% Indonesia, 2.61% Thailand dan 2.39% Singapura. Dan akhirnya kita lihat secara keseluruhannya, iaitu skor indeks kita iaitu 0.134, jauh mengatasi Indonesia 0.064, Thailand 0.056 dan Singapura 0.029. Maka akhirnya saya serahkan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua untuk menilai maklumat yang telah saya kongsikan ini. Saya sebenarnya tidak berapa selesa untuk declare sistem pendidikan kita berada di ranking ke-14 dunia seperti laporan ini. Namun oleh kerana indeks ini menggunakan sebahagian besar data ranking universiti kita, dan universiti pula merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan tinggi di negara kita, maka saya lebih selesa merumuskan bahawa sistem pendidikan tinggi di Malaysia berada di ranking ke-14 dunia dan terbaik di kalangan negara-negara ASEAN, dan bukannya sistem pendidikan secara keseluruhannya. Maka saya serahkan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua untuk menilai rumusan ini. Tak setuju, tak mengapa. Namun saya berpendapat bahawa sistem pendidikan tinggi kita sekarang ini berada di landasan yang betul untuk melahirkan modal insan yang berwibawa bagi menyumbang kepada pembangunan negara di masa-masa yang akan datang.
Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang sudi menonton video saya kali ini. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila share dan juga like video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.